Okey, siapa kat sini yang selalu rasa sendi dia rasa bengkak ataupun kemerah-merahan, dah mula rasa panas pada sendi tu ataupun dah rasa macam menyucuk-nyucuk pada kaki atau pada sendi-sendi tu, itu disebabkan oleh uric acid dalam badan dah tinggi. Sebab tu bila lama-lama uric acid dalam badan ni tinggi, dia akan terkumpul dan membentuk satu, dan akan terbentuklah satu kristal yang tajam. Kristal-kristal yang tajam ni lah yang akan membuatkan orang tu akan rasa pedih, akan rasa sakit. Yang lepas tu Tak boleh mulalah sakit tak gila. selesa, dia akan terganggu lah untuk aktiviti harian kita. Ada yang sampaikan tak boleh nak buat kerja disebabkan serangan gout ni. Jadi untuk elakkan ni, korang boleh cuba ikhtiar dengan tapak baru ekstrak kulit kayu retak. InsyaAllah dengan khasiat yang ada dapat membantu korang. Cara makan ni pun sangat mudah, hanya ambil 2 pagi 2 malam ataupun 1 pagi 1 malam, bergantung kepada tahap masalah seseorang. Jadi kat mana nak dapatkan? Korang boleh dapatkan di beg kuning. HQ tengah ada promosi hampir 45%. Dapatkan sekarang. Terima kasih.